Kau tak boleh apa-apa. Tak. Kau nak dengar cerita tak? Tadi kan aku masuk kat dunia lain. Dunia apa? Dunia gelap. Semua orang tak nampak aku. Habis tu macam mana kau keluar? Aku lalu depan kedai acik, terus keluar balik. Oh. Nasib baik kedai acak ada pintu keluar. Sebab tu aku masuk sini nak pastikan betul ke tak. Habis sekarang? Nampak tak? Maknanya aku dah selamat lah kan? Alhamdulillah. Dah ni kali jangan masuk dah. Kalau aku masuk kat dunia tu, laki kau nak ikut tak? Nak masuk tu, beli jajan banyak buat bekal. Acik pernah masuk ke? Memanglah cik tak pernah masuk. Mana tahu kalau masuk-masuk terus tak keluar-keluar. Ada orang tu kalau dah masuk dunia lain terus tak keluar-keluar. Tahu ke kita masuk kat dunia apa? Dunia apa? Naruto. Dunia apa? Shippuden. Cik pun pernah masuk lah. Dunia Doraemon.